Daripada program ini, murid kena ikut prosedur untuk pertumbuhan pokok. Mula-mula kita akan tanam pokok, kita semai anak benih dan lepas tu kita akan biarkan anak benih itu dalam 2 hari di dalam dark room. Selepas itu kita akan keluarkannya kepada matahari dan selepas daripada itu barulah kita masukkan kepada tower. Jadi bila kita dah masuk dalam tower, murid hanya pantau melalui sistem yang dikenali sebagai sistem IoT. So dari situ, murid sentiasa explore berkaitan dengan sistem tersebut. Tak ramai yang berminat sebab pada mereka bila kita menanam, benda pertama leceh cikgu, kita nak kena siram, kita kena jirus, kita tengok. Tapi dengan adanya sistem yang Smart Farming buat, memudahkan. Selain menanam, mereka juga terlibat dalam proses untuk menuai. Diorang akan menuai dan juga diorang akan menjual dalam bidang keusahawanan. So mendidik mereka untuk bagaimana cara untuk pastikan sayur-sayur tu berjaya dijual. Sebab sayur-sayur kan kita tak tahan lama, jadi diorang mesti sentiasa berfikir dan cari bagaimana cara mereka dapat jual sayur tu dalam tempoh masa yang singkat. Smart Farming Greenhouse yang kita raikan pada hari ini merupakan manifestasi kepada Yayasan Johor Corporation. Inisiatif ini bukan sahaja sekadar kemudahan fizikal. Ia adalah sebuah ruang pembelajaran, sebuah ruang penerokaan dan sebuah ruang untuk memberi peluang kepada pelajar untuk menghubungkan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dengan aplikasi sebenar dalam kehidupan. Semoga Smart Farming Greenhouse ini menjadi platform pembelajaran yang memberi manfaat kepada para pelajar dan terus menyemarakkan minat terhadap STEM, iaitu teknologi dan pertanian moden. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita merasmikan Smart Farming Greenhouse SMK Tasik Utara. Pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Jacob, Wakaf Anur dan JPG atas kesudian menaja Smart Farming Greenhouse kepada SMK Tasik Utara. Tak lupa juga para ibu bapa, para guru yang banyak menyokong kami dalam menjayakan dan merealisasikan impian untuk menghasilkan Smart Greenhouse ini. Semoga dengan adanya Smart Greenhouse ini menjadikan SMK Tasik Utara sebuah sekolah yang lebih berdaya saing, melahirkan anak-anak murid yang lebih kreatif, kritis dan maju pada masa akan datang.